Assalamualaikum, welcome back. Okay, apa tak ada video? Right, tunggu right pun ada video. Kalau tak ada right, tak ada lah video. Okay, hari ni memang hari Sabtu, hari Jet Fighter dekat Kuantan. Kat mana? Teluk apa? Kemudian malam aku dah pasang motor. Pagi ni start untuk berjalan. Doakan aku lulus. Jom. Kawan pun tak ada ni, jalan je. Okay, first stop dekat Petronas mana? Unit 10 Petronas Unit 10 pukul 7.30 pagi. Hari ni sebenarnya lebih kepada gamble lah. Tengok aku bag pun tak ada. So aku tak bawa bag, maknanya tuki spare tak ada ke. Panas-panas ada lah sikit-sikit ni. Aku bawa ni kecil-kecil je. Panas plug, aku ada plier, plug spare. So macam tuti ke apa ke. So hari ni aku gamble lah. Motor ni pun hari tu balik daripada Perak tak silap. Balik semalam basuh je macam ni. Pagi ni start tu jalan. So kita isi minyak dulu. Kita terus shoot isi minyak dekat mana lagi aku rasa boleh sampai dekat Tender Baik kot. Tender Baik ke ataupun Keting Sempah. Boleh sampai ni. So let's go. Besti gombak. Suasana. Suasana BSP Gombak. Geng ikan ni sibuk juga nak lepak-lepak sini. Aku tak ada nak tahu nak lepak lah aku. Sekejap aku penuh lagi. Jalan dulu. Jaga Ali pun ada. So, let's go. Bentung 8 suku. Oi, ramai bhai. Aku ingat kalau ride seorang-seorang lagi laju lah. Tadi dekat mana 7.30. Ni dah 8 suku. 18 lah. Pakai pipe pun tadi aku potong-potong apa semua aku sayurkan dia. Isi minyak tu. RNR Gambang 9.5. Oh, ramai lah RNR Gambang. RNR Gambang. Minyak sikit lagi lah. Masuk merah lah. Banyak masuk merah lah. Tuti aku rasa aku kena isi lah ni. Tuti ada Shell. Aku lupa pula dekat sini tak ada Shell. Yang ada Petronas ni. Tak nak kena beli tu. Mandatory tu. Kita tengok je lagi apa yang ada dalam. Aku terpaksa parking untuk di depan ni. Dia duduk seorang-seorang. Nak masuk BTP ya. Aku dah belik-belik motor. Okey lah, tak ada leaking ke, tak ada masalah apa lah. Okey tu. Kita tengok dalam apa ada. Aku dah tengok tuti ni. Cuma tuti tak ada. Aku rasa kalau aku beli slipper dah ada balance je ni. Tengok botol kecil tak ada. Lepas tu minyak hitam je ada ni. Mana ada tuti. Masak ni. Masak ni. Mana tuti ada lagi tu. Ujung-ujung lama ni. Jahit tu. Beli kopi dengan donat dengan apa ni. Aku masih lagi kat Gambang. Oi. Terkejut aku. 10.30 aku tadi dapat duty. Dapat lagi.
dia bagi. Aduh, terima kasih habis. Kau tengok video ni mesti kau rasa bangga. Sebab kau sponsor aku TV. Sebab aku nak beli kat Petronas. Petronas habis. So, ramai ni jumpa Hafiz. Mesti dia bagi je. So, sekejap lagi aku top up lagi lah. Dia bagi sikit. So, lagi aku top up beli lain lah. So, nak gerak ni. Dah macam serabut sikit lah dekat sini. Makin lama makin banyak motor. Cuaca pun dah panas ni. Let's go. Aku ada dekat. Dah sampai dah. Ni motor macam tak ngam lah. Tahu lah, rantai dia Kukrek. Agaknya semalam aku basuh rantai. Kita letak di freezer. Lepas tu mungkin bila lah aku letak je balik spray dia. Tapi bila jalan ni kukrek dekat tepi light. Aduh, sakit telinga. Tukar terus. Aku sendiri yang buat lah. Orang ni lambat sangat. Aku buat sendiri, apa dah. Ya, aku nak pacak kamera. Budak macam lajak pun ada. Aduh. Sapa dah ni. Ni ke mana pula? Boleh jalan tadi ni. Tadi aku dah sampai dah tadi. Jalan tu kita boleh. Kita jalan sini juga. Alamak. Tadi nak sampai situ baru. Teluk Cempedak ni dia terkenal dengan pantai dia yang cantik lah. Aku pernah sampai beberapa kali juga. Tapi dengan RZ ni tak silap kali kedua masa. Dulu pernah agak sekali. Ni kali kedua lah. Dulu kali pertama pun rasanya motor ni juga. Motor NAJ ni. Yang motor Catalyzer tu tak pernah sampai lagi. Alright. Thank you buddy. Thank you Abang Rela. Mana tapak event? Sapa dah ni. Nak cari apple. Teknik bawa motor tanpa menarik kelas sambil merakamkan video. Bahaya tenan. Polis. Aku tak tahu mana Apple ni. Ramainya umat manusia. Parking. Ni ada dalam ni, belah kiri ni sini. Mana? Sekejap dong kau. Hadir. Kemah utama kat sana. Kemah utama kat sana. Aku parking kat sini. Jauh. Bapak jauh. Cuaca okey. Mendung-mendung. Tak panas. Cuma perut aku dah terlalu kenyang. Dah nak meletup. Kenyang sangat makan. Rehat-rehat jap. Lepas ni kita pusing-pusing. Lepas tu tengok suasana. Lepas tu baru boleh gerak. Maria. Hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu mungkin ramai yang balik petang ni. Memang waktu ni waktu penuh lah. Waktu ramai orang.
Okey, terima kasih. Menyala okey. Okey. Bang, sebut nyala sekali bang. Cepat lah. Tak fighter lah. Sebut nyala. Bagi bang, sebelah dekat sini bang. Helmet. Oh, belah sini pun ada. Oh. Sweet shirt. Mak, double piece weh. Ayah beli baju. Tak berat double disc. Oh, sorry. X-Max VX Y16 Kayak juga oh, macam baik baju. Kita tengok baju je. Kalau sini kolektor saya bukan berniaga selalu. Saya event macam ni saya berniaga. Sebenarnya berat.
Betul Nizam ni. Boleh 2 percuma 1 bang. Yang baru belum keluar lagi bang. Kita launching RZ member bang. Kita launching dekat RZ member nanti. Yang baru-baru. Minyak rantai, minyak putih, minyak hitam, lambang RZ, gambar RZ berkala punya. Kita launching dekat RZ member nanti. Cuma 1 bang. Beli. Helmet duduk dekat pantai utama ni memang bunyi bising kan. So siapa yang beli baju confirm ada nombor cabutan motor So diorang get ready untuk dicabut. Yes sir. Itu dia. Petronas Sprinter. Kita review dekat sikit. Dekat sikit. Rasanya ni hadiah. Okey, seri dengan itu. Selamba je kalau depan mentah ni. Peduli kan. Hadiah. Nampak tak? Dia selain daripada banyak lagi agensi lain akan support. Sekiranya kita pemilik RX motor boleh turun, boleh datang ke hutan motor yang disediakan oleh Fortune, iaitu motor NVX. Kalau tak silap saya 8 buah motor NVX. Yang dia bawa kat sini ada 7 buah dia. 1 buah lagi dia tak bawa lagi. Ya. Kita ada barang emas. Ya, kita ada barang emas selain daripada tu. Barang tua je. Ya. Dia tak campur dengan Q&A yang kita nak bagi ni lagi. Betul. Ada juga hadiah istimewa daripada Petronas. Kasut pun ada jual. Untuk 5 lagi barangan sebentar saja lagi. Kereta expander. Kita janjikan video produk terbaru Petronas kita. Belah sana ada. Ibu seri. Bukannya sebiji 100,000. 4 biji ni bernilai 100,000. So bagus sendiri lah bagi akak ya. Oi, color dia menarik Color dia menarik Color dia menarik. Sorakan RZ Fighters kita. Kita nak tahu RZ Fighters daripada utara mana? Pada utara mana? Banyak jual baju je lah. Kemudian ada tadi baju yang premium lah, bundle premium. So macam barang-barang RZ aku tak nampak lagi. Maksud aku macam jual blok ke, ya skru-skru. Asyik skru ada kot depan ni. Rizal punya skru kan. Banyak baju ke. Kasut okey, ini kasut mahal juga ni. Jom kita tengok. Kasut ada topi, jaket, riding jacket. Harga kat situ. Bebe. Lu padu, lu bangkri. Okey, salam dulu. Alright, bang. Alhamdulillah. Stiker apa ni? Rotterdam. Itu kita dekat mana? Betul lah. Kita dah review dah. Kedai ni Rotterdam. Mantap. Dengar man. Itu hari tak ada. Baju Mak Rotterdam boleh DM aku. Siapa beli untuk grand prize, tunggu. Aku nak bisa saja. Nak press baju. Press baju. Yang dengar pembesar suara petani. Bagi tengok, bagi keling, bagi pilih hak mana banyak nak. betul jual yang ni. Ya. Macam pasal malam lah. Ada blok, gearbox, pump tuti, sebelah dia. Tayar.
Tayar mahal. Roadmaster 90 berapa lah? Tayar aku dah botak. Oh. Bang, boleh tanya kan? Tayar berapa? 90. Oh, tanya sini juga. Kau pakai baju AR tu. Tayar berapa tayar? 90. Kalau Dalam. 800. 800. Aku saja tanya tayar ni. Sebab apa tayar aku botak? Harga dia 800. 800. Ni. Kalau kita jual barang mobil itu jangan bagi kita bang. Discontinue. Memang tak ada dah. Benda tak ada dah. Pasal 800. Bukan barang saya, jual barang. Faham. Dia cakap 800 dia nak 800. Kalau jackpot kita beli dah, tapi 800 kita tengok je lah. Itu dia kata bukan tahu beli nak pihak je. Ah. Yang pasal dia beli. Ya. Kita selfie dulu dengan tayar. 90, 800. Mampu harga. Solat. So kita rehat-rehat sekejap. Sekarang pukul 4. Motor aku depan pagar aku parking. Ada. Pergi solat tu? Arena Temeloh dalam pukul 7 suku lah. Tak hujan, basah ni. Aduh, dah sampai Shell Sungai Besi sekarang pukul berapa? Alah, hai 8.46 kita jamak dulu sebelum sampai exit Putrajaya, sebelum balik rumah. Solat dulu. Ui, tadi hujan. Baju ni masa aku dia tak function lah bila time hujan. Pedih badan tu. Dia hujan tu. Oish. Apa lah, memang nipis lah. Aduh, hai. Lepas tu isi minyak kejap tadi dekat apa? Kita sempah. Isi minyak. Aku berhenti sungai 2. Kereta tak boleh pakai. Jalan lah. Oh, isi minyak situ kan sejuk. Udah gigit aku. Lapar. Nak pergi makan lah. So guys, cukup agak video. Kita jumpa Perlis. Ada member. Let's go.